Okey, sekarang ni kenapa tajuk kita membina 1 juta pertama? Okey, disebabkan masa kita memang tak sempat tuan-puan untuk saya cover everything. Habis event ni, tuan-puan, admin akan hantar kepada tuan-puan video penerangan detail saya tentang macam mana nak kembangkan kekayaan daripada tuan-puan ada RM100 jadi RM20,000 dalam tempoh setahun. RM20,000 tu tuan-puan kembangkan jadi RM100,000 dalam tempoh 5 tahun. Setiap RM20,000 tu ulang benda tu setahun, 10 ke 15 tahun, tuan-puan mesti ada RM1 juta, insyaAllah. Video 36 minit. Tuan-puan tengok video tu, nanti admin akan hantar kepada tuan-puan habis training ni. Mungkin malam ni atau besok. Okay? Tapi at least saya bagi tuan-puan overview dulu. Detail tuan-puan boleh tengok dalam video nanti. Okay? Okay, sekarang ni tuan-puan, kenapa 1 juta yang pertama? 1 juta tak kaya. 1 juta tak kaya. Tapi kalau tuan-puan belum ada 1 juta, tuan-puan kena serius belajar macam mana nak membina 1 juta yang pertama.